Korang, hari ni Wan nak tunjuk cara pemasangan untuk kita orang punya kemah campak tau. So korang boleh tengok video ni sampai habis tau. So kalau korang beli, you guys akan dapat dalam satu storage bag kecil macam ni. Korang buka saja dia punya tali. And then korang bukakan dia saja. Yang kedua, korang buka saja dia punya connector dekat bahagian atas tau. Yang terakhir, korang just campakkan dia sahaja tau. Ini adalah cara pemasangan untuk kita orang punya kemah campak tau. Jangan risau, untuk kita orang punya kemah campak, dia akan dapat sekali diganti punya cover top dekat bahagian atas tau. Yang Wan tengah tunjuk sekarang adalah untuk 3 ke 4% tau. Dan dia punya saiz adalah 200 x 200 cm tau. Jangan risau juga, untuk kita orang punya kemah campak, dia mempunyai 2 pintu tau, bahagian depan dan bahagian belakang. Dan jangan risau, dia mempunyai netting dekat bahagian pintu tau. Dan untuk kita orang punya kemah, jangan risau juga, dia tak panas sebab punya kemah untuk bahagian dalam dia mempunyai silver coating tau. So dia tak adalah panas sangat. So yang mana berminat untuk kita orang punya kemah campak, korang boleh dapatkan sekarang dekat bag coating dekat bawah tau. Bye.